Hai semua dan selamat datang ke penerangan kita hari ini. Kalau anda tengah cari cara untuk maksimumkan aliran tunai anda bulan ni, anda memang berada di tempat yang sangat tepat. Nak tahu kenapa? Sebab Jun 2026 ni bukan bulan biasa-biasa tau. Ia sebenarnya satu bulan yang sangat-sangat menguntungkan untuk rakyat Malaysia yang layak. Jadi, anggaplah sesi kita hari ini sebagai peta harta karun kewangan anda. Ia muktamad, jelas dan anda boleh terus praktikkan untuk dompet anda sendiri. Okey, mari kita selami rancangan kita sekejap. Pertama, kita akan tengok kemasukan tunai awal Jun. Kedua, kebajikan dan bayaran khusus. Ketiga, tarikh akhir yang mendesak. Dan yang terakhir, macam mana nak tuntut tunai bonus anda. Jom kita mulakan. Bahagian pertama, kemasukan tunai awal Jun, di mana kita mulakan bulan anda dengan langkah kanan. Cuba anda tengok garis masa bulan Jun ni, nampak tak rentaknya? Separuh masa pertama tu ibarat fasa bersantai, anda cuma tunggu duit masuk. Tapi masuk je separuh masa kedua, itu adalah fasa kritikal yang memang perlukan tindakan pantas daripada anda untuk selamatkan dana tu. Jadi, tolong jangan ambil mudah jadual bulan ni, okey? Jadual ini dengan cemerlangnya menunjukkan pengagihan bantuan tunai SARA 2026 yang dah pun bermula pada 1 Jun. Kalau anda dari isi rumah B40 atau ada dalam senarai e-kasih, anda bakal dapat sehingga RM200. Warga emas yang tiada pasangan dan individu bujang pun tak dilupakan. Ada peruntukannya. Dan bahagian yang paling best, dana SARA ini dikreditkan secara automatik terus ke dalam MyCard atau akaun bank anda. Tak payah nak pening-pening. RM400, tolong lekatkan angka ni kuat-kuat dalam minda anda. Ini adalah jumlah besar di bawah program subsidi diesel budi yang dijangka masuk pada Selasa 9 Jun. RM400 ni bukan sikit tau. Ia adalah gabungan sokongan interim dan subsidi penuh. Memang sangat membantu. Jadi, apa tindakan segera anda? Pergi semak status kelayakan anda hari ini juga di laman web budidiesel.gov.my. Kalau nama anda tak ada atau memang belum pernah mohon, relax, jangan panik. Terus je buat permohonan baru sekarang. Sebab permohonan yang anda hantar sekarang ni, kebarangkalian besar akan diluluskan untuk fasa pembayaran yang seterusnya. Buat je dulu. Bergerak ke bahagian kedua, kebajikan dan bayaran khusus. Ini adalah sokongan bersasar untuk golongan tertentu. Okey, untuk anda yang bernaung di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM, ini penting. Biasanya, JKM akan masukkan dana dalam lingkungan RM100 hingga RM600 ni sekitar 10 hari bulan. Memanglah tarikh dia kadang-kadang lari sikit ikut negeri tempat anda tinggal. Tapi anggaran masa itu tetap sama. Rangkaian sokongan ni sangat luas tau. Ada untuk warga emas, kanak-kanak, rakan-rakan OKU kita dan juga pelbagai bantuan am peringkat negeri dan persekutuan. Sekarang, mari kita lihat pula perbandingan untuk abang-abang nelayan kita. Bantuan ni dijangka tiba sekitar minggu pertama atau kedua bulan Jun. Untuk nelayan darat, peruntukannya adalah RM250, manakala untuk nelayan laut, bantuan bulanan adalah sebanyak RM300. Nampak macam ringkas, tapi ini adalah pusingan bantuan yang amat berharga buat komuniti mereka. Dan ini khusus buat wira-wira negara kita. RM500, bantuan bulanan yang akan disalurkan tepat dalam 2 minggu pertama bulan Juni khas untuk veteran Angkatan Tentera Malaysia. Satu penghargaan kewangan yang sangat konsisten dan memang layak mereka terima. Masuk ke bahagian ketiga, tarikh akhir yang mendesak. Jangan sampai hilang wang anda tau. Okey, sekarang nada saya kena bertukar serius sikit. Sumbangan Tunai Rahmah atau STR 2026 Fasa 3 ni ada satu tarikh akhir yang tak boleh bawa bincang. Anda kena hantar rayuan atau permohonan baru tepat sebelum 15 Jun 2026. Tolonglah peka pergi semak status permohonan anda tu sekarang dan kalau kena tolak, terus buat rayuan serta-merta. Kalau rayuan tu berjaya, duit tu confirm masuk ke akaun anda pada bulan Julai atau Ogos nanti. Jangan lepaskan. Jadi, poin yang paling krusial adalah angka ini, RM8,000. Cuba bayangkan anda hilang RM8,000 ni semata-mata sebab terlepas pandang tarikh. Ini adalah bayaran sekaligus di bawah manfaat penyakit kritikal skim MySalam. Ya, RM8,000 ini betul-betul penentu kelangsungan hidup waktu kecemasan. Risikonya teramatlah tinggi kat sini. Anda wajib hantar tuntutan anda melalui portal rasmi di mysalam.com.my sebelum tarikh akhir yang sangat ketat iaitu 30 Jun. Ingat ya, selain daripada RM8,000 untuk penyakit kritikal tu, anda juga boleh buat tuntutan ward hospital RM50 sehari. Boleh pergi sampai maksimum RM700. Ini bukan sekadar nombor atas kertas. Ini adalah talian hayat kewangan untuk kesihatan anda sendiri.
Baiklah, kita tarik nafas lega sikit. Bahagian keempat, tuntut tunai bonus anda melalui kemasukan digital segera. Realitinya macam ni lah kan, sistem kerajaan ni kadang-kadang ambil masa sikit nak proses bayaran bantuan kita. Jadi, nak tak wang tunai tambahan sementara kita duduk menunggu tu. Cukuplah nak buat belanja sarapan nasi lemak ke, beli kopi sedap sikit ke kan. Siapa yang tak nak tunai ekstra sekelip mata? Caranya sangatlah mudah. Keluarkan telefon anda sekarang, muat turun aplikasi ShopeePay dan masa mendaftar tu, masukkan kod rujukan eksklusif ni, QE8Q6XNUV. Bila anda buat macam tu, anda terus layak untuk dapat ganjaran tunai sehingga RM100. Memang sangat pantas dan senang. Sambil kita berada di penghujung penerangan ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Adakah anda sanggup biarkan wang anda hangus macam tu saja pada bulan Jun ini? Saya yakin jawapannya semestinya tidak. Jadi, saya seru anda semua, tolong sentiasa peka, raja-rajalah buat semakan kelayakan peribadi anda dan paling penting, bertindak. Ilmu ni kalau dengar saja tapi tak buat, memang sia-sia. Pergi bertindak ke atas plan kewangan ini dan tuntut hak anda hari ini juga.